Engkau kalau tak ada hujah, kalau kau tak ada hujah, kau terus dapatkan orang, baruakan orang. Habis kau fikir zaman Najib tu memanglah minyak tak naik. Tak naik. Kepala otak kau. Hari Rabu je pukul 12 malam semua beratur minyak naik. Kalau minyak turun. Lepas tu, aku tanya kau sekarang, kau dapat tak subsidi minyak? Kau tengok aku. Aku isi tadi, ni aku nak cerita lah. Aku isi tadi RM30 tau. Jadi kalau aku tak ada IC, aku tak ada lesen, aku kena bayar RM34. Faham tak? Itu subsidi. Faham tak? Kau tak? Totally RM64. So apa yang kau sikit-sikit kau nak cakap baru ada apik kat orang. Lepas tu kau pergi sembang pasal Najib. Kalau Najib tu bagus, tak adalah dia masuk dalam tu. Apa yang kau sembang, Mat? Lepas tu aku nak cerita kat kau, Najib tu kalau terbaik kepada rakyat, kenapa rakyat tolak dia? Kenapa rakyat tumbangkan UMNO? Aku tanya kau ni. Sekarang ni cakap biar fakta, sikit-sikit Najib, sikit-sikit Najib. Yang sekarang ni kau tak nampak apa? Tadi ni aku baru isi tadi tau. Kau tengok berapa hari bulan tu. Aku isi RM30 tadi. Bila orang tak ada hujah, mulalah baruakan orang, dapatkan orang. Tolong sikit Engkau tu ada dapat subsidi tak? Engkau dah dapat subsidi, kau dah telan subsidi, malah kau kutuk lagi kerajaan. Ini ke namanya munafik? Memang korang ni jenis munafik tau tak? Nama je Islam, nama je Melayu. Ini ke Islam korang? Kalau kau rasa zaman Najib tu terlampau bagus sangat, terbaik sangat, aku tanya kau, kenapa rakyat tolak dia? Kenapa masa tu UMNO jatuh? Kalau dia terbaik sangat lah, sibuk sangat nak compare sikit-sikit Najib aku tengok sekarang. Tapi masa PRU 14, kenapa rakyat tolak dia? Aku tanya korang ni. Sikit-sikit, come on lah. Aku rasa yang korang ni meratip Anwar ni, PMS ni, marah PMN ni, korang ingat suka-suka ke nak naikkan diesel, minyak ni semua? Tak faham ke krisis ekonomi global? Ataupun korang ni otak dipajak dekat mana? Dekat kaki lutut hadiawang ke? Memang macam ni level korang semua. Benar. Ni aku belanja kau ya. Aku tadi isi RM30 tau. Aku isi RM30 sebab aku punya meter kereta aku ada lagi 3 bar. Penuh tau kereta aku. Aku pakai Beza je. Aku ada lagi kereta aku Triton Light. Pakai diesel. Aku park je kat rumah. Aku ada Alphard. Aku park je kat rumah. Yang korang ni cuma pakai kereta biasa-biasa. Bukan pakai diesel. Tapi korang melalak je. Acah-acah terpaling punya orang diesel. Lepas tu memekak pasal minyak. Macam dah tak dapat subsidi. Ataupun korang ni memang tak ada lesen ke? Lagi nak melalak. Lagi nak salahkan kerajaan macam ni, macam tu. Lepas tu nak comparekan dengan Najib. Kalau Najib tu terbaik, tak adalah dia masuk dalam penjara. Kenapa korang tumbangkan dia kalau dia terbaik? Sampah. Faham tak? Sampah. Inilah kau. Sebenarnya kau tu lah yang baruah tau. Suka-suka kau baruahkan orang. Bangang. Otak. Inilah dia walaun tau. Terbanyak sangat makan taik babi. Faham tak? Taik babi. Bodoh. Bodoh tu simpan sikit Jangan tunjuk sangat. Bila masa kau isi minyak tak full. Aku isi RM30 tadi. Ada 3 bar tau. Penuh aku punya minyak. Apa kau cerita, Mat? Ataupun kereta kau tu yang rosak tak? Ataupun meter kau tu yang rosak? Benarlah kau ni. Tak boleh diajar. Bodoh tak simpan. Macam lah orang tak isi minyak. Macam lah orang tak ada kereta. Macam kau je ada kereta. Bodoh.